15 ikan paling mahal di Malaysia. Malaysia memang terkenal sebagai syurga makanan laut dan ikan sungai. Tapi ramai tak tahu, ada beberapa spesies ikan tempatan yang harganya boleh mencecah ratusan malah ribuan ringgit hanya untuk seekor. Ada yang mahal sebab rasa isinya luar biasa sedap, ada yang susah ditangkap dan ada juga yang bernilai tinggi kerana status kepercayaan budaya atau dianggap simbol kemewahan. Menariknya, kebanyakan ikan mahal di Malaysia datang dari sungai air tawar yang bersih dan kawasan pendalaman seperti di Pahang, Sarawak, Perak dan Sabah. Faktor seperti pencemaran sungai, penangkapan berlebihan serta habitat yang semakin terancam menjadikan spesies-spesies ni semakin rare dari tahun ke tahun. Disebabkan itu, harganya pun makin gila. Dalam video kali ini kita akan senaraikan 15 ikan paling mahal di Malaysia, daripada spesies premium restoran hinggalah ikan legenda yang dianggap raja sungai. Nombor 15, ikan belida. Ikan belida ialah antara ikan air tawar paling unik dekat Malaysia. Bentuk badannya panjang melengkung seperti pisau dengan ekor yang bersambung terus ke bahagian bawah badan, menjadikan rupanya sangat berbeza daripada ikan sungai biasa. Dulu ikan ni mudah jumpa dekat sungai-sungai besar dan tasik. Tetapi sekarang populasinya semakin berkurang akibat perubahan habitat dan penangkapan berlebihan. Sebab tu harga belida mula naik secara perlahan-lahan dalam pasaran tempatan. Apa yang membuatkan belida bernilai tinggi ialah tekstur isinya yang sangat halus dan kenyal. Isi ikan ni sering dijadikan bahan utama keropok ikan premium kerana rasanya lagi sedap dan teksturnya lebih elastik berbanding ikan biasa. Di setengah tempat, belida juga dimasak secara kukus halia atau dibuat gulai tempoyak. Harga pasarannya boleh mencecah sekitar RM80 hingga RM200 sekilogram bergantung kepada saiz dan lokasi tangkapan. Semakin besar dan segar ikan tu, semakin mahal nilainya. Nombor 14, ikan toman. Ikan toman merupakan antara predator air tawar paling digeruni di Asia Tenggara. Dalam dunia memancing, nama toman memang ada aura tersendiri kerana kekuatan dan sifat agresifnya ketika melawan kail. Toman boleh membesar dengan sangat besar, malah ada spesies liar yang melebihi 10 kilo. Disebabkan itu, ikan ni bukan sekadar menilai sebagai makanan tetapi juga trofi idaman pemancing sukan. Isi toman terkenal padat, kurang tulang halus dan mempunyai rasa sedikit manis. Di Malaysia, ia sering dimasak kari pekat, asam pedas atau digoreng garing. Ada juga yang percaya isi toman bagus untuk pemulihan luka, hampir sama seperti haruan. Selain dijual untuk dimakan, anak toman yang mempunyai corak cantik kadang-kadang dipelihara sebagai ikan hiasan eksotik. Kombinasi nilai kuliner dan nilai hobi membuatkan harga ikan ni boleh naik tinggi, terutamanya untuk spesimen yang besar. Harga biasa sekitar RM40 hingga RM120 sekilogram, tapi toman gergasi boleh dijual melebihi RM1000 seekor. Nombor 13, ikan baung emas. Baung emas ialah versi lebih rare dan eksotik daripada baung biasa. Warna badannya yang kekuningan menjadikan spesies ni sangat menarik di mata penggemar ikan sungai. Ikan ni hidup di kawasan sungai tertentu yang masih bersih dan kurang tercemar. Disebabkan habitatnya semakin terhad, stok baung emas dalam pasaran sangat sedikit. Kadang-kadang memang susah nak jumpa walaupun di pasar ikan sungai. Dari segi rasa, ramai penggemar ikan air tawar menganggap baung emas lebih manis dan lebih lembut berbanding baung biasa. Ia sedap dimasak gulai tempoyak, masak lemak cili api atau dibuat sup kampung. Harga ikan ni boleh mencecah RM100 hingga RM200 sekilogram, terutamanya jika diperoleh daripada tangkapan liar. Yang ke-12, ikan paling mahal di Malaysia adalah ikan ketutu. Dalam dunia restoran Cina premium, nama Sun Hock memang cukup terkenal. Ikan ketutu atau marble goby dianggap antara ikan paling mewah untuk hidangan khusus. Tekstur isinya sangat lembut, putih, bersih dan hampir cair dalam mulut apabila dimasak dengan betul. Disebabkan itu, restoran makanan laut kelas tinggi sanggup membeli ikan ini pada harga mahal untuk pelanggan VIP. Salah satu sebab harga ketutu sangat tinggi ialah ikan ni susah diternak dan pertumbuhannya perlahan. Ia juga memerlukan persekitaran air yang stabil untuk hidup dengan baik. Ikan ketutu atau Sun Hock biasanya dikukus bersama halia, kicap premium dan minyak bawang putih supaya rasa asli isinya lebih menyerlah.
Dalam budaya Cina, ikan ini juga sering dihidangkan ketika majlis besar atau makan malam korporat. Harga pasarannya boleh mencecah RM180 hingga RM350 sekilogram, manakala spesimen besar boleh melepasi RM500. Nombor 11, ikan sebarau. Sebarau sering digelar sebagai tiger fish tempatan kerana coraknya yang garang dan sifatnya yang sangat agresif ketika memburu mangsa. Dalam dunia sport fishing, sebarau adalah antara ikan paling popular di Malaysia. Ramai pemancing sanggup meredah tasik dan sungai pendalaman semata-mata untuk merasai tarikan padu ikan ini. Selain sedap dipancing, sebarau juga mempunyai isi yang enak. Rasanya lebih sedap apabila digoreng garing atau dimasak kari kerana isinya agak pejal dan tak terlalu hanyir. Habitat semula jadinya yang semakin terhad menyebabkan saiz besar semakin kurang ditemui. Itu yang membuatkan ikan ini semakin bernilai di pasaran. Harga sebarau biasanya sekitar RM60 hingga RM150 sekilogram bergantung kepada saiz dan lokasi tangkapan. Nombor 10, ikan haruan. Haruan bukan sekadar ikan biasa dalam masyarakat Melayu. Sejak dulu lagi, ikan ini terkenal sebagai makanan pemulihan selepas bersalin atau pembedahan kerana dipercayai membantu mempercepatkan penyembuhan luka. Kajian moden juga pernah mengaitkan haruan dengan kandungan protein dan albumin yang tinggi, sebab tu permintaannya sentiasa stabil sepanjang tahun. Isi haruan lembut, sedikit manis dan sangat sedap dibuat sup lada hitam, sup kampung atau digoreng kunyit. Walaupun banyak diternak sekarang, haruan liar tetap lagi mahal kerana rasa isinya dianggap lebih sedap. Harga biasa sekitar RM40 hingga RM100 sekilogram bergantung kepada jenis dan saiz. Nombor 9, ikan patin buah. Kalau sebut patin paling sedap di Malaysia, ramai akan terus fikir patin buah dari Pahang, terutama kawasan Temeloh. Berbeza dengan patin ternak biasa, patin buah mempunyai isi yang lebih halus, lebih manis dan kurang bau tanah. Lemaknya juga lagi sedap dan tak terlalu hanyir. Sebab tu ramai penggemar ikan sanggup bayar mahal. Ikan ni biasanya dimasak tempoyak, iaitu masakan ikonik negeri Pahang. Gabungan rasa lemak ikan dengan tempoyak memang dianggap antara hidangan sungai paling legendary di Malaysia. Disebabkan stok patin buah asli semakin susah diperolehi, harga pasaran boleh mencecah RM90 hingga RM200 sekilogram. Nombor 8, ikan jelawat. Jelawat ialah antara ikan sungai premium yang cukup terkenal dalam restoran Melayu tradisional dan restoran makanan sungai. Isinya putih, lembut dan mempunyai rasa lemak manis yang sangat sedap apabila dikukus atau dibuat gulai. Ramai menganggap jelawat mempunyai rasa yang lebih clean berbanding setengah ikan sungai lain. Selain rasanya yang sedap, jelawat juga semakin sukar ditemui di habitat liar akibat perubahan ekosistem sungai. Walaupun ada ternakan komersial, spesimen liar tetap lebih mahal dan lebih dicari. Harga ikan ni boleh berada sekitar RM120 hingga RM250 sekilogram. Nombor 7, ikan tengalan. Tengalan mungkin kurang dikenali orang bandar, tetapi dalam kalangan penggemar ikan sungai, spesies ini memang dianggap rare dan premium. Ikan ni mempunyai isi yang lembut, berlemak dan sedikit manis. Di negeri-negeri utara, tengalan sering dijadikan hidangan istimewa ketika musim kenduri atau perayaan. Apa yang membuatkan harganya mahal ialah populasinya yang semakin berkurangan di habitat liar. Sungai yang menjadi tempat asalnya semakin terjejas akibat pembangunan dan pencemaran. Disebabkan faktor itu, harga tengalan boleh mencecah RM150 hingga RM300 sekilo. Nombor 6, ikan paling mahal di Malaysia, ikan tapah. Tapah ialah gergasi air tawar Malaysia. Ada spesimen yang boleh membesar sehingga lebih 2 meter panjang dan berat puluhan kilogram. Disebabkan saiznya yang luar biasa, tapah sering menjadi legenda dalam cerita pemancing sungai. Ada yang menganggap ikan ini seperti monster sungai tempatan. Isi tapah sangat padat dan manis. Bahagian perutnya pula mempunyai kandungan lemak yang sedap apabila dimasak gulai tempoyak atau kari pekat. Semakin besar saiz tapah, semakin tinggi nilainya. Ada spesimen liar yang dijual melebihi RM2,000 seekor, terutama di kawasan pendalaman. Harga biasa sekitar RM80 hingga RM200 sekilogram, tetapi stok liar semakin sukar ditemui. Yang kelima, ikan baung putih. Baung putih sebenarnya mempunyai peminat tersendiri dalam dunia ikan sungai premium.
Ikan ni susah diternak dan biasanya hanya ditemui di sungai tertentu yang masih mempunyai ekosistem baik. Disebabkan itu, stok pasaran sangat terhad. Isi baung putih lembut, sedikit berminyak dan mempunyai rasa manis mula jadi. Ia sangat sedap dibuat gulai tempoyak atau masak lemak cili api. Faktor utama yang membuatkan ikan ini mahal ialah kelangkaannya. Harga pasaran boleh mencecah RM120 hingga RM250 sekilogram. Yang keempat, ikan arowana emas. Arowana emas ialah simbol kemewahan dalam dunia ikan hiasan. Di Asia, terutamanya dalam budaya Cina, ikan ini dipercayai membawa tuah, kekayaan dan kemakmuran. Disebabkan bentuknya yang elegan dan sisik emas berkilau seperti naga, arowana sering dipanggil dragon fish. Ada kolektor yang sanggup membina akuarium khas bernilai puluhan ribu ringgit hanya untuk seekor ikan ni. Malaysia pula merupakan antara pusat pembiakan arowana paling terkenal di dunia. Spesies tertentu seperti crossback golden memang sangat mahal dan mempunyai sijil khas. Harga seekor arowana boleh bermula dari RM8,000 hingga RM20,000, manakala spesimen rare seperti platinum atau warna sempurna boleh mencecah lebih RM50,000. Menariknya, ikan ni mahal bukan sebab sedap dimakan, tapi sebab status simbolism dan nilai koleksi. Nombor 3, ikan kelah merah. Ikan kelah merah sering dipanggil sebagai raja sungai oleh pemancing dan penggemar ikan air tawar. Warnanya yang kemerahan membuatkan spesies ni nampak sangat cantik dan eksklusif. Selain dijadikan makanan premium, kelah merah juga dipelihara dalam kolam peribadi sebagai simbol status. Isi ikan ni sangat padat, manis dan kurang tulang halus. Ramai yang menganggap rasanya jauh lagi sedap daripada kebanyakan ikan sungai lain. Habitatnya pula sangat sensitif. Kelah hanya hidup di sungai yang bersih, sejuk dan mempunyai aliran air baik. Sebab tu populasinya semakin berkurangan apabila hutan dan sungai terjejas. Harga ikan ni boleh mencecah RM300 hingga RM800 sekilogram. Manakala spesimen premium boleh melebihi RM1,500 seekor. Nombor 2, ikan sultan. Ikan sultan mempunyai reputasi yang sangat unik dalam sejarah tempatan. Sejak zaman dulu, spesimen ni sering dikaitkan dengan golongan bangsawan dan istana kerana nilainya yang tinggi serta kesukaran mendapatkannya. Di beberapa kawasan Borneo dan Semenanjung, ikan ini dianggap simbol kemewahan dalam hidangan tradisional. Kelangkaan spesies ni semakin serius akibat penangkapan berlebihan dan perubahan habitat sungai. Apabila permintaan lebih tinggi daripada bekalan, harga ikan ni terus melonjak. Selain faktor rasa, nilai budaya dan sejarah turut memainkan peranan besar dalam menjadikan ikan ni sangat mahal. Nombor 1, jatuh kepada empurau. Empurau ialah legenda dalam dunia ikan air tawar Malaysia. Ramai menganggapnya sebagai ikan paling sedap dan paling mahal di negara ini. Spesies yang berasal dari Sarawak ni terkenal kerana diet semula jadinya yang unik, terutamanya buah engkabang yang jatuh ke sungai. Diet inilah yang dipercayai memberi aroma wangi, rasa manis dan tekstur halus luar biasa pada isinya. Empurau hidup di sungai yang sangat bersih dan mengambil masa lama untuk membesar. Disebabkan itu, bekalannya sangat terhad walaupun permintaan sentiasa tinggi, terutamanya dari restoran mewah dan golongan elit. Ada yang menggelarkan empurau sebagai ikan $1,000 kerana harganya boleh mencecah RM800 hingga RM2,000 sekilogram. Untuk spesimen besar, nilainya boleh pergi jauh lagi tinggi. Di Sarawak, empurau bukan sekadar makanan mahal. Ia menjadi simbol kemewahan, status dan kebanggaan tempatan. Jadi, itulah senarai 15 ikan Malaysia paling mahal. Mana satu antara ikan-ikan ni kegemaran korang? Cuba komen. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.